Morning. Breakfast. Ya, breakfast ni. Ayam. Nah, boleh. Hi guys, good morning. Day 2 kita dekat Hanyai. First tempat kita nak pergi adalah Zoo Songkla. So hari ni pun memang pakai outfit dah macam zookeeper. Tukar van kita. This is my breakfast. Beli kat 7E. Ayam spicy. Sebenarnya memang nak yang seaweed roll, seaweed chicken roll, tapi dah habis. So ni van kita. Hari ni kita akan naik van saja. Van sendiri ni bang? Ya, Westi. Oh. Dalam ni berapa ribu habis buat ni? 45,000 lah. Buat di sini? Malaysia? Malaysia. Oh. Yang van hari tu 30,000. So day trip untuk hari ni, kita akan naik van. Abang amazed dengan tak ada bintang-bintang. Macam semalam kita tak ada ambil van. Kita naik Maxim, kita naik tuk-tuk. Hari ni kita naik van. Kita berada di Hanyai City. Kita kena naik sikit untuk kita tak tengok pemandangan. Sini korang boleh naik cable car, tapi dia punya tu pendek je lah. Patung besar. Kita kena naik sikit. Sepatutnya kita orang terus pergi Zoo Songkla, tapi disebabkan orang kata lagi best pergi zoo tu kita sampai sana pukul 10 macam tu. So that's why kita ada masa lagi. Sekarang pun baru pukul 8.30. Kita tengok pemandangan dulu. Jom kita ambil gambar. Allah, aku membelakangi cahaya. Kita pergi ambil gambar. Jom, dia tengah bersih-bersihkan. Shopee, Bangkok, Uniqlo, Onyx, bag, Michael Kors. Tu dia van kita. Dia ni kan. Ni. Yang ni yang kena bayar sing, dia ada show, dia ada banyak. Show tu show ni kan. Tapi yang ni kena bayar. Itu show juga ke? Show juga, banyak show dia ada. Sebab tu saya kata kalau naik kereta. Kita dekat Songkla Zoo. Ya Allah, tu doa aku selepas bangun tidur. Aku memang dalam van memang aku tidur je ya. Maaflah tak ada footage kawasan dekat sini. Saya mengumpul tenaga. Saya mengumpul tenaga. Tengok rombongan sekolah. Kita masuk tempat bird. Sebab sekarang ni baru pukul 10:30 show. Mika! Mika! Kecil je kaki dia. Macam ranting. Hello. Aku yang terkejut, dia terkejut. Boleh beli makanan dia dekat sana. Rombongan sekolah. Wichianon School. Let's go. Kita pula jadi guide dia orang. Tengah cantik. Hari kita datang ada rombongan sekolah. Bukan ni je tau. Belakang. Sekolah pastinya.
Second show. Oi, ramai.คุณนอกเหนือจากเรือปลาทูแล้วครับสัตว์ชนิดขนาดเล็กเพื่อจะได้ ไม่มีความโกลาหลเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะประจำที่หันหน้ามาดีๆสวัสดีกูดมอร์นิ่งไม่มีใครตอบตรงนี้รอเท่ครับรายการนี้ปกติแล้วจะมีการแข่งกีฬาของพวกเมืองน้ำกันแต่ช่วงนี้ครับงานของเรากำลังอยู่การพักฟื้นอยู่ด้วยที่ไทยมีกำลังแข่งตรงนี้เลยดูตามจังหวะดนตรีผู้ปกครองที่นำอาหารมารับประทานภายในแล้วครับเรารู้ว่าเรานำอะไรมาทานบ้างก่อนออกจากที่นั่งนำไปทิ้งลงถังกันให้น่าเสียอันเลยต่อไปอยู่มาที่กลับไปถ้าเดือดร้อนแล้วlagi duitมันไปกันtadi shopping. Sekarang di Songkla Old Town. Old Town Old School. So sini tempat kilang padi lama ada dalam ni. Yang ada ni semua orang-orang lama. Yang dia acara-acara orang tua. Tu. Try. Ikutlah dia duduk. Chinese New Year. Gong Sepa Cai. Kita berada di Piring Besar, area Songkla Old Town ni juga. Dia ada perigi, dia ada jual-jual anjing dan babi. Takut. Kita naik ferry. Ya. Sebelah sana lagi. Lambat tekan naik dengan turun je.
kita dah sampai Cafe Amazon. Cafe ni yang paling cantik. Dia apa nama tempat dia ngah? Apa nama paling? Mohang apa entah. Mohang Cafe Amazon. Mohang sama entah. Wah, kita baru nak sambut birthday Kak Il. This one smoothie mixed berry. Yogurt smoothie mixed berry. Kau punya apa? Pakai cake birthday. Tidak yang mana? Oh. Keras eh? Sedap. Ni okey lagi. Tommy punya. Tolong. Okey, apa tu? Ice chocolate. Kita punya meja. Mak ikan ni 5 orang. Apa yang sedap? Ada tom yum seafood, sayur, ikan satu ekor, betul? Lauk. Ni apa ni? Tukar-tukar pun boleh. Ni apa ni? Daging. Okey. Boleh. Ni telur. Telur dadah satu ringan ada pakai. Ni apa ni tebikan? Oh, air dia. Tebikan ada buah. Ni air apa? Dessert pun ada. Ni. Ini. Air kita. Patut kata boleh 5 orang. Itu ada 2 je kan? Guys, air kita besar gila. Kau ada. Kau ada. Dessert kita. Baloi nama dia. Banyak air tu ni. Tapi dia ni manis. Ais ni belum tiba. Ya. Lunch. Pukul 4 petang baru kita nak makan nasi. This one ikan sos, ikan masak sos. Daging goreng bawang kot kalau tak salah nama dia. Ni tom yum seafood, sayur. Tu apa? Tu apa tu? Oh, sos yang ni lah ni. Pehe. Bersama kita punya view. Oh, memang macam medak. Bawang. Korang yang tengok video ni, Oh. Tak tolonglah habiskan. Tak boleh habis. Kita 5 orang pun tak sampai separuh lagi. Tapi lauk dia memang banyak. Penat nak kunyah. Penat punya. Kenyang. Dia punya tom yum tak habis-habis lauk dalam ni. Oh. Sayur dia pun kau udang. Betul nak makan. Sayur dia penuh udang. Tom yum dia berapa udang tadi? 10 ekor ada. 2, 4 ya. Oh. 10 ekor ada. Uish, banyak-banyak. Saya dengan Kak A dah tambah 2 kali. Dia 10 ekor ada tuan 2.
Tak. Yoi. Dia dah kira siap-siap kot. Udang berapa kakak tadi? Kat ni 2. Kak Air apa ekor udang? 2. Anggap apa 2? Sebab 2. Ini 3. Oh, 11. 10 ekor. Kita berada di Floating Market. Kita dah kenyang-kenyang tadi. Kita masih still nak mencari apa yang boleh dibeli. Tapi ramai gila. Oh, korang tengok? Hui, straight ni van saja. Belah sana ada lagi bas. Bas banyak gila. Korang tengok, parking penuh tu. Sederit bas. Ui. Tapi memang ramai. Macam food fest. Macam mana? Hari tu waktu kita orang datang, diorang jual kat atas ni. Sebab 2 hari sebelum kita orang sampai Hatnyai tu banjir, Hatnyai banjir. Tapi sekarang dia dah jual kat bawah ni. Kita dari atas dulu. Ui. Air dalam buluh. Ya Allah, dia ni kan susahlah YouTuber ni. Orang nak rekod, dia datang nak rekod kat depan kamera. Ramai gila. Nak tengok pun jenguk-jenguk. Tu ke? Yes. No sauce. Thank you. Tu baju hijau tu. Tu layup. Tengah sandar kat van tu. Batu bah. Banyak internet semua dah habis dah. Pakai tengok. Apa habis punya tak lama tu. Tak rasa lagi. Ambil gambar banyak. Ingat tak bayar Ya, tak? gambar bayar. Gambar banyak. Dia 2 tiket ada show kat atas. Bye Transformers kita. Driver bye. Clearance sale 120. Kenapa? Kita borong guys. 600 baht. 600. Hello. Malam-malam macam ni dia ramai guys. Malam-malam macam ni dia ramai. Apa? Gila-gila. Gila-gila cuci mata. Amboi Kak tak tutup mata lalu. Kita nak pergi massage guys. Kita nak massage kaki. Perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Tapi sebelah Ana ada pengurut lelaki. Sama juga. Membuka aurat juga. Ma. Membuka aurat ma. Kita massage kaki. Baru ada style geng nak urut kaki. Tak expect. Diorang ni kata everyday lain-lain colour. Colour merah, hijau. Dik ni mainแล้วนั่นไงตลกมาก Baik tadi dah buat ni. Turut tangan. Das. Kita dah settle kaki, tangan pula. Tu best. Kat atas tadi kan?
Sekali patah. Takut. Mama. Okey. Okey. Orang sakit dia geli. Wah, diam. Good morning. Sekarang ni dah pukul 7.30 pagi. And kita nak keluar pukul 8. Driver kita sampai pukul 8 untuk hantar kita ke border. So pagi-pagi ni kita nak pergi beli burger dulu dekat 7E untuk bawa balik rumah. Oh, di rumah ya? Yeah. Kita jalan kaki je daripada hotel nak ke 7E. Jalan sikit dah sampai. Jom. So abang bagi 100 baht. Kita tengok apa je yang boleh kita beli. Ini apa ni? Oh, ni spicy chicken burger. 32 baht. Kau ada duit Kau tak cukup dah Aras. Bajet kan dah. Yelah, sabarlah 32. Ini berapa ni? 100. Ni macam Alang punya ni. Oh, ni pun sedap ni. 38. Kau nak makan ke? Tak. 38. Ni lah. Tambah 32. Pisang dah tak ada. Lah, tadi korang dah borong semua dah. Oh, korang ambil semua ke? Lah. Ada Asal. kopi, ada strawberry, ada honeydew. Dasar diorang habiskan guys. Kita dah beli guys. Kita punya driver hari ni yang kita make SIM hari tu. Lepas tu kita terus book dia untuk hari ni. Ni makan apa? Flavor apa ni? Very economic economic car. Ini antara makanan wajib lah korang kalau setiap kali datang Thailand. Burger dia sedap gila, tak pernah tak sedap. I'm not sure product. Oh. Kita balik ni kita tak naik lah electric car sebab tak muat. I want to share. Ni apa Toyota? Electric car sales. Fortuner. Toyota Fortuner. Kita dah sampai. Bye, thank you. Yes, sekarang ni pukul 9 pagi. Tak sampai 1 minit kita dah settle dah immigration. Tak ada orang langsung, kosong. Korang tengok, tak ada orang langsung. Kita jalan kaki. Belakang tu Thailand. Tu kita nak masuk Malaysia dah tu. Thailand. Kita jalan kaki guys. Banyaknya lori. Hei. Kami ada cakap ada parking belakang KFC. So ini KFC korang masuk je. Tu kereta ni nak masuk ni. Kita orang parking dekat sini. Nampak tu banyak-banyak kereta. Tak jauh pun dari parking sini korang nak jalan ke border Padang Besar tu. Dekat je. So kat sini adalah parking dia. Percutian kita pun dah habis 3 hari 2 malam. Jadi itu sahaja video kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Bye. Kita jumpa di next vlog.